Ya, kita raikan ketibaan dan juga kunjungan rakan-rakan kita untuk jelajah Ramadan RTM yang akan berkunjung ke lokasi anda dan yang terakhirnya nanti akan berada di Melaka untuk penutup bagi jelajah Ramadan RTM 2025. Ya, apa pun perancangan yang dilakukan, terutama sekali bagi mereka yang sering memandu pada tak kira masa sebenarnya. Pernah tidak anda mengalami situasi mana tiba-tiba terlelap walaupun barang sesaat 1 hingga 30 saat dan tahukah anda hari ini 14 Mac merupakan hari tidur sedunia. Bukan kita mengajak anda untuk tidur, tetapi untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, supaya masalah microsleep ataupun tidur yang mungkin terjadi sewaktu kita berada pada fasa yang genting, iaitu kita sedang memandu, itu tidak berlaku. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita di studio pada ketika ini, iaitu yang berbagai Profesor Madya, Teknologis Dr. Siti Zahra binti Ishak, Ketua Pengarah Institut Pendidikan dan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, dan juga bersama dengan kita adalah Profesor Dr. Louis Adai Kalam yang juga merupakan Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia dan Ketua Pegawai Eksekutif Alpha International Training and Consultancy Sdn Bhd. Selamat pagi, selamat berpuasa. Terima kasih bersama dengan kami. Itulah dia masalahnya ya, bila kadang-kadang kita ini jadual tidak menentu dan paling selalu berlaku microsleep ni adalah pada waktu tengah hari ya. Jadi masalah ini ya, kita bercakap tentang microsleep ini, tapi sebelum itu kita juga nak bercerita tentang World Sleep Day dan kenapa ia menjadi satu bentuk sambutan. Profesor. Okey. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua dan juga ucapan terima kasih kepada pihak RTM, terutamanya Selamat Pagi Malaysia atas pengundangan untuk sesi microsleep dan kelesuan. Okey. Jadi bercakap tentang Hari Tidur Sedunia ataupun World Sleep Day ini, sebenarnya dia dimulakan ataupun diraikan pada 14 Mac 2008. Ini adalah tahun ke-17 sesi sambutan Hari Tidur Sedunia, yang mana ia adalah untuk bertujuan untuk menyedarkan rakyat jelata tentang pentingnya tidur dari sudut kesihatan, keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat umumnya. Okey. Dan untuk tahun ini tema dia adalah prioritize your sleep. For health reason lah. Maksudnya amalan tidur, amalan kesihatan tidur diutamakan. Itu maksudnya. Yang kita perlu ikut tu sekurang-kurangnya 8 jam? Kalau tanya saya, 8 hingga 9 jam. 8 hingga 9? Kalau kita Google dalam internet, dia akan tunjuk 7 hingga 9 jam. Tapi kalau tanya saya, 8 hingga 9 jam adalah waktu yang tepat. Kalau 7 jam tu hidup-hidup ikan tu bolehlah nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. Setakat lulus SPM 40 markah lah. Kena yang berkualiti lah, Prof. Maknanya 8 hingga 9 jam tu tidaklah macam terjaga-jaga. Kalau terjaga-jaga tengah malam tu pun adalah masalah gangguan tidur sebenarnya. Kerap bangun di pertengahan tidur tu. Okey. Baik, kita melihat dari segi sudut keselamatan jalan raya pula, Prof. Madya, mana kita nak tanya pandangan tentang isu kurang tidur, gangguan tidur, microsleep dan juga kelusuan ini dari sudut keselamatan jalan raya. Mana? Okey, thank you ya Hani. Dan terima kasih juga kepada RTM kerana mengundang saya dan juga Prof hari inilah untuk berbicara dalam sambutan Hari Tidur Sedunia ni. Berkait dengan keletihan kelesuan, ia adalah merupakan salah satu faktor yang actually giving an effect to the human behaviour lah, dan dia secara tak langsung adalah menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Saya ingin suka saya kupas berkaitan dengan faktor yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya, iaitu terdapat 3 faktor penting, iaitu pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor jalan raya dan ketiga adalah faktor kenderaan. Jadi keletihan dan kelesuan ni sebenarnya jatuh di bawah faktor manusia tadilah, iaitu faktor human behaviour, di mana menyumbang lebih daripada 80% terhadap kemalangan jalan raya. Jadi kalau kita lihat statistik ini, kita dapat juga mengenal pasti bahawa keletihan dan kelesuan sebenarnya telah ataupun menyumbang kepada 4 kali ganda risiko terhadap kejadian kemalangan jalan raya lah. Dan pada keadaan yang lebih parah lagi, keletihan dan kelesuan ini menyumbang kepada microsleep. Apakah itu microsleep? Seperti yang dinyatakan bahawa kita kadang-kadang terlelap seketika.
dan tanpa sedar. Kita tak sedar sebenarnya kita tertidur. 5 saat tu sebenarnya memainkan peranan penting. Contohnya saya berikan, kita memandu dalam laju 100 km/h dan kita terlelap 5 saat. Dan dia akan mengundang kepada 163 anjakan ke hadapan tanpa sedar. Maksudnya kalau kejadian itu berlaku, dia akan menyumbang kepada sama ada kita melanggar kenderaan lain melanggar kita, ataupun yang paling simple juga terbabas dan melanggar infrastruktur jalan raya. Jadi justru kita dapat lihat infrastruktur jalan raya seperti guardrail itu amat berfungsi untuk memberi reflection sedikit untuk kita menyedari bahawa kita sebenarnya dah terlanggar, dan kita mengharapkanlah pemandu sedarlah kalau dah terlanggar impak sebegitu, kita gambarkan at least walaupun kemalangan, keparahan itu dapat dikurangkan. Ya, bukan saja berlaku kepada kenderaan 4 roda, tetapi juga turut berlaku kepada kenderaan 2 roda seperti motosikal, di mana penunggang motosikal juga terlelap seketika kerana dia keletihan. Saya nak mengambil pandangan dan juga perspektif Dr. Louis berkenaan ada 2 perkara yang sering berlaku, iaitu selalunya pada waktu tengah hari yang memang mengantuk sangat-sangat ni, dan kalau pemanduan itu jarak jauh, mungkin memandu malam 8 jam, 7 jam pemanduan itu. Jadi apakah ini juga antara punca kepada kelesuan yang berlaku sewaktu pemanduan ini, Doktor? Okey, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut global, bukan saja dekat Malaysia, kita perlu mengetahui bahawa sebenarnya manusia ini dalam zaman moden ni, dalam abad ke-21 ni, dia sebenarnya mengalami satu masalah besar. Dia memang kurang tidur. Dia kurang tidur, dan oleh kerana disebabkan kurang tidur ini, dia mengakibatkan masalah microsleep. Namanya pun microsleep, bukan micro lutut. Microsleep. Maksudnya dia ada kaitan dengan tidur. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang merasa mengantuk di tengah hari ataupun di waktu pagi ni, sebenarnya dia tak menjaga sleep hygiene, dia tak menjaga tidur, tidak mendapat kualiti tidur yang baik, kuantiti tidur yang secukupnya, dan juga konsisten tidur. Jadi ini yang membawa kepada masalah-masalah tertidur di siang hari ketika 2 hingga 4 petang contohnya. Selepas waktu makan, itu adalah waktu yang paling 4 kali ganda. Betul. 4 kali ganda dia punya peluang untuk risiko dia untuk terlibat dalam kemalangan. Ataupun awal pagi. Maksudnya daripada mungkin 3 pagi ke 6 pagi itu memang memang ketaralah. Tapi balik kepada soalan tadi, memang isu dia tak cukup tidurlah. Jadi kalau kita lihat di abad yang ke-21 ni, ancaman pertama di dunia adalah manusia ni dia kurang tidur. Jadi bila patut dia kena tidur 8 jam, dia tidur 4 jam ataupun 5 jam, jadi dia dah hutang 3 jam. Contohnya, satu malam dia dah hutang 3 jam. Malam kedua dia hutang lagi. Kalau 20 kali dia dah hutang, dia akan menghasilkan ancaman kedua terbesar di dunia, iaitu kelesuan. Datang kelesuan, satu daripada sebabnya adalah daripada amalan tidur yang tidak baguslah, itu tidak baik. Jadi itu yang perlu kita ambil langkah seperti apa yang dibuat oleh Myros melalui Profesor Madya Dr. Siti Zahra, di mana kita cuba bekerjasama dan cuba membawa subjek ni kepada masyarakat umum supaya dia faham tentang pentingnya amalan tidur yang baik. Ini waktu kerja kita tak boleh pantau. Ini lepas masa dia balik dan dia tidur sebelah malam. Jadi kita kena bagi pendidikan. Itu penting. Bagi saya, kalau tanya saya, pendidikan tu lebih penting. Untuk nak tambah sikit, saya tahun lepas saya dah ceramah hampir lebih kurang mungkin ada sampai 10,000 orang lah. Saya dah bagi ceramah dan juga pendekatan saya. Bila saya masuk kelas, saya tanya, siapa pernah mengalami microsleep? Kalau ada 50 orang dalam satu kelas tu, satu bilik kuliah tu, 48 orang angkat tangan. Dia kata dia pernah mengalami situasi microsleep. Jadi
ini dah tahap bahaya ni. Tahap bahaya. Jadi sebab itulah kita cari pendekatan untuk memberi ilmu dan apa yang patut kepada masyarakat umum. Okey, baik. Pak Mahdi, mungkin boleh lanjut lagi berkaitan dengan langkah-langkah kerjasama dibuat tu untuk memastikan keselamatan. Silakan. Okey, selain daripada kajian yang sering dijalankan oleh pihak MAROS latihan-latihan adalah merupakan aktiviti lain lah. Kita memang kerjasama rapat dengan pihak industri dan contohnya seperti yang Prof mention tadi tu, rakan-rakan strategik kita yang lain seperti contohnya HRDC Corp dan sebagainya lah. So, ia adalah amat penting latihan-latihan semua itu untuk menyedarkan pengguna jalan raya, terutamanya pemandu-pemandu kenderaan berat lah, commercial vehicle, sama ada kenderaan dagangan ataupun bas especially bas ekspres lah, sebab mereka memerlukan satu jangka masa yang panjang untuk mengadakan perjalanan mereka. Itu antara perkara nombor 2 latihan yang kita jalankan. Dan ketiga adalah merujuk kepada we are supporting, MAROS support sangat teknologi terkini yang berada di dalam kenderaan lah. Kerana melalui teknologi ini sebenarnya dia dapat mengubah tingkah laku dan memberi early warning kepada pemandu-pemandu sekiranya terjadi microslip. Contohnya device yang kita ada adalah seperti emergency braking system. Sekiranya kita tertidur tapi kita tanpa menyedari lah kenderaan di hadapan kita telah pun berhenti, maka emergency braking system akan membolehkan kenderaan berhenti serta-merta lah untuk mengelakkan pelanggaran. Dan contoh-contoh lain seperti lane departure warning dan sebagainya, di mana mereka ataupun sistem dalam kenderaan ini sendiri memberi amaran awal kepada pemandu dan menyedarkan pemandu bahawa mereka sekarang telah tersasar ataupun maybe terjadinya microslip semasa memandu. So antara perkara lain kerjasama strategik kita bersama APAD dan JPJ juga untuk memberi kesedaran awareness program terhadap pematuhan terhadap parameter yang digariskan di bawah ICOP, iaitu peruntukan di mana dalam tempoh perjalanan panjang terutamanya commercial vehicle mereka perlu berhenti. Tidak boleh melebihi 4 jam, di mana mereka perlu berhenti selepas 4 jam dan memerlukan rehat seketika. Paling-paling pun ialah power nap lah diperlukan, sebab apa, mengantuk kan kebanyakan daripada mereka, dan rehat setengah jam dan boleh meneruskan, tapi dengan syarat juga perlu mempunyai pemandu kedua. So ini yang dibentukkan di bawah APAD lah, di bawah ICOP. Itu syarat-syaratnya khususnya kepada kenderaan komersial. Dan saya tertarik bila Prof Madya menyentuh berkenaan tentang sekarang ni kereta-kereta terbaru sudah ada self-assisting driving yang mana membolehkan perkara begitu berlaku, tapi human error masih juga tetap akan berlaku dan masih lagi penyumbang terbesar kepada kemalangan jalan raya. Prof Doktor, ini satu perkara kita nak tahu jugalah cara untuk kita mengatasi masalah microslip ni. Tadi katakan kalau tak cukup 9 jam tu seolah-olah berhutang tidur, berhutang nyawa contohnya. Tapi kita nak tahu kalaulah tidak cukup pada waktu malam, kita tidur seketika ataupun 2 ataupun sejam pada waktu tengah hari dan disambung pula pada waktu petang. Maknanya dia intermittent sleep. Apakah dibolehkan, Prof Doktor? Sebenarnya kalau kita nak sentuh tentang power nap contohnya, power nap memang kita setuju. Saya memang setuju dengan power nap tu. Tapi kita kena faham bahawa power nap ni sesuai bila kita makan tengah hari sedikit. Sebab dekat Malaysia ni cara kita pemakanan kita makan heavy lunch bulan Ramadan saya bercakap tentang makan pula. Jadi tengah hari ini dia kena makan sikit. Kalau kita tengok di Jepun dia amalkan seumpama apa yang saudara Ismail kata tadi. Maksudnya dia ada power nap, dia bagi selama setengah jam ataupun 1 jam. Dia bagi masa tu. Jadi memang sesuai di beberapa negara, tapi mungkin kurang sesuai di negara kita, tapi masih tidak salah kalau dia mengambil nap. Tapi bagi saya nap tu patutnya dalam di antara 10 minit hingga 25 minit saja. Jangan melebihi 25 minit sebab nap akan jadi tidur lama. Dan dia akan daripada tidur ringan dia akan masuk ke tidur lena. Itu yang bila dia bangun tu dah kacau lah dia punya kepala tu. Dia akan rasa macam mood tak ada. Itu bahaya tu. Okey. 25 minit. Okey, baik. Jadi itu sangat bahaya. Maknanya kita
kita kena tidur yang mencukupi 8 hingga 9 jam. Macam agak takut bangun tidur dah azan maghrib. Azan maghrib. Okey. Baik, jadi daripada Mairo sendiri, apa nasihat yang terbaik sebab kita insya-Allah dah menghampiri minggu kedua dan selesai bulan Ramadan, masing-masing bersedia untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi apa mungkin nasihat yang disampaikan untuk pengguna jalan raya kita? Okey, thank you Hani. Sudah semestinya sebelum memulakan pemanduan pastikan memperolehi tidur yang cukup. Dan especially sekarang ni kita dapati bulan Ramadan dan juga Ismail, ibu-ibu dan kebanyakan keluarga pun bangun sahur saat 4 pagi dan kadang-kala terus pergi ke tempat kerja dan sebagainya. So tidur mencukupi adalah amat penting di sini dan sekiranya perhaps cadangan saya ataupun apa yang saya ingin sarankan kepada pemandu-pemandu, we are actually approaching Hari Raya Aidilfitri. Sudah semesti ramai yang berancang untuk pulang berhari raya. Justru apa yang perlu dilakukan adalah untuk merancang perjalanan. Rancang perjalanan. Contohnya apa yang kita ada sekarang oleh syarikat-syarikat konsesi, mereka telah mengeluarkan advisory travel time. Jadi perlu lihat perancangan-perancangan yang dibuat, saranan-saranan untuk keluar pada pukul berapa dan sebagainya untuk memastikan bahawa kita tak stuck in the jam. Satu lagi isu sekarang ni mengenai kesesakan. Maka kalau musim perayaan ni kita tak boleh dapat mengelaklah daripada kesesakan. Jadi terlalu lama dalam perjalanan pun mengundang kepada perhaps microsleep again Prof jadi adalah disarankan dapat rehat secukupnya. Kalau letih sila berhenti. R&R banyak di pesisir itu di sepanjang perjalanan lebuh raya dan amalkanlah hidup sihat, tidur secukupnya, makan perkara-perkara yang memberi zat supaya kita kekal bertenaga dan pulang ke kampung dengan selamatlah. Saya nak menyentuh apakah sebenarnya lebih berisiko kalau memandu bersendirian, kerana kalau mungkin ada teman ataupun keluarga mungkin boleh memperingatkan supaya tidak tertidur. Jadi pandangan Prof Dr. Okey. Pandangan saya dari sudut tu memang betul lah. Kalau boleh kita pastikan ada seorang lagi di sebelah kita. Janganlah pula dia yang tidur. Baru nak cakap sama-sama tidur. Dia kena berbual, bercakap dan sebagainya. Itu adalah satu amalan yang baik. Ataupun boleh berkongsi driving macam apa Prof Madia kata tadi. Bertukar-tukar pemandu. Jadi maksudnya saya tengah bawa mungkin 3 jam macam tu, lepas tu tukar dengan yang orang sebelah tu. Okey. Cara lain ialah kita pastikan kalau tak ada teman, kita kesorangan, pastikan kita ada radio. Radio tu kalau boleh on kuat sikit. Pastikan desibel dia lebih kurang 85 desibel. Biar dia kuat sikit, baru kita terjaga dan kita bawa dengan lebih fokuslah. Ya, betul. Itu cara yang terbaik kalau tak ada. Lepas tu buka cermin bagi pengudaran luar masuk dan berhenti di tempat yang disediakan dan cuba buat sedikit exercise exercise dan sebagainya. Okey, tapi sebaiknya tidur yang cukup. Tapi itu bukan dan mana yang lain-lain tu ada tip-tip yang boleh anda gunakan kalau sekiranya anda sedang memandu, apa yang boleh dilakukan untuk anda kekal bertenaga dan mata terbuka. Kalau tak jadi juga jangan lupa untuk pergi tempat yang selamat dan power nap seketika. Okey, tapi Prof Dr mencadangkan kalau tidur itu bagi seorang dewasa pukul berapa perlu masuk tidur? Okey. Kalau dicadangkan. Kalau tanya saya dan mengikut sains dan juga kalau mengikut amalan agama, kalau kita tidur selepas waktu isyak tu bagus. Walaupun saya kata tadi kena tidur 8 hingga 9 jam. Katakan kita tidur jam 9 malam. Kita tidur jam 9 malam, tak semestinya kita kena tidur 9 jam. Kita boleh tidur 6 jam saja. Jam 3 badan akan bangunkan kita secara automatik. Tapi pukul 9 ada drama best. Itulah masalahnya. Itu yang bagus tu. Nasihat yang baik 9 akan tidur bangun automatik. Sebagai umat Islam boleh bangun tahajud dan sebagainya. Betul. Ya, betul. InsyaAllah. Maknanya di sepertiga malam itu kita boleh meluangkan masa untuk beribadah. Terima kasih Prof Dr. Terima kasih Pemadar Dr. Siti kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih pihak Mairos. Juga terima kasih pihak Prof Dr. kerana bersama dengan kami. Kesedaran berkenaan tidur yang cukup bersempena dengan World Sleep Day ataupun Hari Tidur Sedunia. Okey, baik. Dan untuk waktu ini kita nak melihat keadaan cuaca pula, sama ada terik ataupun hujan. Jadi kita terus bersama rakan kita di Met Malaysia kembali selepas ini untuk kita bawakan kepada anda jelajah Ramadan 2025. Silakan.